Tengah hari kita makan ni je, dendeng Nabi berapi. Ya, yang ni kita bawa daripada Malaysia. Yang ni confirm kena lah, pedas pun pedas. Tapi kalau tak makan pedas ni, dia ada original dendeng. Kalau yang makan pedas, dendeng berapi. Alah, makan dengan nasi boleh, dengan mi boleh, tinggal koyak je. Banyak, dia ada ni 200 gram setiap paket ni. Daging lembu, lepas tu dia pedas yang ada aroma tau. Yang penting dia tak ada pengawet. Aminah nak nyam-nyam ni. Nyam-nyam. Kita pergi cari nasi ke, mi ke, roti ke, makan dendeng ni sedap ni. Kalau kebetulan pergi Nabi, ada juga dekat dia punya kedai. Tapi nak beli kat TikTok Shop pun ada. Dia hantar sampai depan rumah. Yang ni dia homemade dendeng. Dia masak lama, slow cook tu 6 jam. Lepas tu macam tadi je cakap lah, dalam dia setiap paket ni ada 200 gram. Yang ni dia dari top tau. So korang boleh simpan dekat room temperature. Tak perlu tak dalam sejuk, melainkan dah buka lah. Lepas tu kalau nak makan panas-panas, senang je. Rendam je dia dengan air panas, dah boleh makan. Macam je makan terus je. Kalau jenis yang tak tahan pedas, ambil original. Dia normal spicy. Tapi kalau suka yang pedas, ambil yang tu lah, berapi. Tu betul-betul pedas tau, berapi.